Mana? Ha? Mana? Apa mu bagi tarikh poster hok lepas kan? Poster lepas? Ha. Mana ada? Siapa bagi? Mu lah bagi. Aku bagi lah. Jumpa esok lah. Besok. Besok. Kalau sekali speak ni memang menang habis ya. Sekali speak ni memang menang habis ya. Natang yang tikang mati. Irwana? Boh. Irwana? Boh. Oi, boh. Irwana, awak buat apa dekat sini? Saya jalan-jalan Dengan sepatu rodaku? bukan boh. Saya ni nak cari nak cari ni. Cari kedai, saya tengok kedai, mana tahu ada kedai sini. Tengok kedai? Dah kemarin awak khabar awak ada apa ni khabar tu, adik awak main bola tu. Awak tu rasa awak saya ingat. Apa kan? Ya. Sekejap kan ya? Saya tak percaya ke awak ni. Sebab awak khabar adik awak main bola, sebab awak ada sini pula. Dak. Benarnya atuk saya meninggal benarnya. Dah hok mari hok adik awak tu tipu saya lah. Dak jangan gitu. Kau tu baru ni pagi adik saya pergi tengok. Hok ni adik kebetulan atuk saya meninggal pula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu dah. Sebab apa pun punca dia tu awak meninggal tu. Sebab setahu saya awak tak ada pun khabar tu awak sakit ke. Tu dak sakit. Ya punca ya gini sebenarnya. Gagak kira ni pun gagal. Betul tak? Betul tak? Punca ya gini sebenarnya, bos. Tok saya tu dia masuk bilik. Lepas tu atuk saya tu dia nampak nenek saya duduk dengan nego atas katil. Nenek tu nego. Lepas tu kena serangan jatuh, debur. Lepas tu jadi gitu. Tu awak tengok dia debur ke sebab tengok barang besar kat debur? Sebab tengok barang nego tu besar. Dan nego tu mana? Okey, nego tu sihat. Nego tu sehat. Belok sikit. Agak-agak nenek awak. Kira memang bila ke bumi lah? Hari ni kalau ikut kan. Ni nak pergi lah ni. Dah ke bumi lagi? Duduk lagi. Nama apa tu awak? Jamaluddin Abdul Hamid. Abdul Hamid. Bin Bin Bashir. Saya minta maaf dah. Saya tak tahu. Tak apa. Kalau saya tahu memang saya bagi awak bonus lah 3 bulan. Terima kasih, boh. Sedih. Apa? Awak tak tipu saya tak? Mana ada saya tipu, boh. Saya baik. Tu bukan tu awak ke tu? Tadi mati atuk saya. Tadi mati. Bab pagi tadi saya tengok. Awal takut hidup mula. Bab pagi tadi saya tengok benda. Masa nenek minta duit dengan atuk saya atas sofa. Tengok koleh pale-pale ingat mati dah. Ya tu awak senyap. Tu senyap. Masa nenek awak minta duit dah. Nego tu ada ke? Nego tu ada 2-3 orang nego masuk rumah. Hari-hari. Bagus nenek awak. Awak bagus kerja awak. Mari esok Okey. Kenapa nego? Oi. Sekejap abang. Awak dapat pengajaran dah? Dapat dah, bang. Besok mari post sebelum pukul 6. Okey, bang. Baik, bang. Okey.